Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakih Kristina binti Muhammad Nawi. Saya daripada PPI SMP Ambilan 2024-2029 daripada kelas Bahasa Melayu A. Jadi untuk video pada kali ini, saya akan menerangkan tentang kritikan sastra bagi kursus BMMB 1104 iaitu Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Jadi untuk pentaksiran berterusan bagi kursus ini, kami perlu memilih sebuah buku cerita kanak-kanak yang telah dihasilkan daripada kursus BMMB 1144 iaitu Kesatuan Bahasa. Dan saya memilih salah satu hasil pentaksiran berterusan daripada rakan saya iaitu Nur Zairah, dan buku tersebut berjudul Legenda Dunia Coklat. Jadi daripada buku ini, saya akan membuat penerangan berkaitan dengan kritikan sastra daripada buku ini, dan seterusnya saya akan mengaitkan tentang isi dan juga semua perkara yang ada dalam buku ini. Sebelum saya menerangkan tentang kritikan berkaitan dengan buku cerita kanak-kanak ini, saya akan terangkan tentang sinopsis daripada buku Legenda Dunia Coklat ini. Jadi sinopsisnya ialah berkaitan dengan cerita yang mengisahkan tentang Amsyah iaitu watak utama dan 4 orang rakannya iaitu Sarah, Maira, Ahmad dan juga Ali yang menjumpai sekeping peta misteri ketika mereka bermain di pondok pada hujung kampung. Jadi peta tersebut membawa mereka ke dunia coklat iaitu sebuah tempat ajaib yang segalanya diperbuat daripada coklat seperti pokok, rumah dan juga sungai. Pada permulaannya, mereka mula berasa sangat gembira, namun Amsyah mula menunjukkan sikap tamak dan sombongnya kerana dia enggan berkongsi coklat dengan rakan-rakannya dan bersikap tidak sopan terhadap seorang nenek tua yang mereka temui di sana. Jadi nenek itu memberi amaran bahawa hanya mereka yang baik hati saja yang tahu berkongsi saja yang dapat keluar daripada dunia coklat tersebut. Jadi pada akhirnya Amsyah berasa menyesal apabila dia menyedari kesalahannya. Sebab itulah dia memohon maaf dan mula untuk berkongsi coklat-coklat tersebut dengan rakan-rakannya. Jadi setelah dia berubah dan menunjukkan sikap yang baik, pintu untuk keluar daripada dunia coklat tersebut mulalah muncul semula dan mereka semua dapatlah pulang ke dunia yang nyata. Jadi pada akhir cerita tersebut, Amsyah mulalah berubah menjadi seorang yang lebih baik dan dia belajar bahawa sifat tamak tidak akan membawa kesusahan kepada orang lain, manakala sifat berkongsi dan juga hormat menghormati kepada orang lain akan membawa kegembiraan kepada masyarakat dan juga rakan-rakannya sendiri. Jadi sebelum saya mula menerangkan dari segi kritikan berkaitan dengan buku ini, saya akan memberitahu tentang isi kandungan tentang apa yang akan saya terangkan. Jadi yang pertama saya akan kritikkan dari segi sanjungan, yang kedua teguran, yang ketiga saranan, yang keempat ialah pendekatan, yang kelima ialah penganalisisan dan yang terakhir sekali ialah penilaian. Jadi untuk kritikan sanjungan, saya akan menyentuh tentang penerangan berkaitan pengiktirafan saya terhadap kekuatan ataupun keistimewaan daripada karya sastra ini, iaitu buku Legenda Dunia Coklat. Dan untuk kritikan teguran, saya akan meneliti dan juga mengenal pasti berkaitan dengan aspek yang boleh diperbaiki dalam karya ini. Untuk kritikan saranan pula, saya akan memberikan cadangan supaya karya sastra ini lebih berkesan dari segi isi dan juga penyampaiannya. Untuk kritikan pendekatan pula, saya akan mengenal pasti teknik yang digunakan untuk menyampaikan cerita dan nilai yang ada dalam buku ini. Untuk kritikan penganalisisan pula, saya akan menganalisis struktur, simbol dan mesej yang tersirat maupun tersurat dalam karya ini. Dan akhir sekali, untuk kritikan penilaian, saya akan memberikan penilaian saya terhadap keseluruhan dari segi aspek kesan, keindahan dan juga sumbangan yang pembaca akan terima daripada karya sastra ini. Jadi untuk kritikan sanjungan, saya percaya yang hasil buku cerita kanak-kanak yang dihasilkan oleh rakan saya ini sewajarnya diberikan pengiktirafan ataupun sanjungan yang baik disebabkan oleh penghasilannya yang baik. Sebabkan itulah saya percaya yang tema yang dipilih
untuk penghasilan buku cerita kanak-kanak ini amat dekat dengan dunia kanak-kanak itu sendiri. Jadi hal ini kerana pemilihan tema seperti coklat dan dunia fantasi merupakan pendekatan yang mesra kepada pembaca, iaitu lebih-lebih lagi kepada kanak-kanak itu sendiri. Jadi sebabkan itulah kanak-kanak dapat mudah menghayati tentang nilai-nilai murni yang disampaikan dalam buku tersebut. Dan yang kedua, saya percaya yang pengajaran dalam buku ini amatlah jelas dan juga berkesan. Hal ini kerana nilai murni seperti berkongsi, hormat orang tua dan juga menjauhi sikap tamak dapat disampaikan dengan jelas dan mudah difahami dalam buku ini. Contohnya, terdapat babak di mana berlakunya teguran daripada Maira dan nenek tua disampaikan dengan ringkas, tapi dalam masa sama penyampaian nasihat tersebut disampaikan dengan jelas dan mudah difahami oleh karakter yang berkenaan. Jadi disebabkan itulah bagi kanak-kanak yang masih muda, mereka dapat faham tentang nilai yang hendak disampaikan dalam buku ini. Dan yang seterusnya, bahasa yang digunakan dalam buku ini amat mudah dan sesuai untuk difahami. Jadi disebabkan target utama buku ini ialah untuk kanak-kanak, jadi disebabkan itulah bahasa yang mudah dapat menarik lagi perhatian pembaca muda, iaitu kanak-kanak. Jadi dalam buku ini dia menggunakan struktur ayat dan kosakata yang mesra kepada kanak-kanak, iaitu di mana penggunaan ayat dalam buku ini tidak menggunakan ayat yang kompleks dan juga terlalu tinggi kosakatanya. Jadi yang kedua, saya akan menyentuh tentang kritikan dari segi teguran. Pada pendapat saya, walaupun suatu buku itu telah sempurna, tapi terdapat juga teguran ataupun perkara yang perlu diperbaiki supaya dapat membaik pulih lagi karya sastra ini. Jadi yang pertama, pada pendapat saya, konflik utama dalam buku Legenda Dunia Coklat ini kurang kompleks, iaitu di mana Amsha terus berubah selepas dirinya ditegur. Jadi pada pendapat saya, kalau kita lihat daripada dari aspek dunia nyata, selepas seseorang itu ditegur, mereka tidak selalunya mengubah sikap dalam diri mereka untuk menjadi lebih baik. Disebabkan itulah perlu ditambah penambahan dari segi cabaran moral ataupun ujian lain supaya dapat tingkatkan lagi kesan dramatik. Jadi dalam seperti yang saya bagi tahu tadi, penulis sepatutnya menerapkan tentang liku-liku ataupun cabaran yang dihadapi sebelum Amsha berubah menjadi seorang yang baik. Jadi yang kedua pula, saya berpendapat bahawa klimaks dalam cerita ini terlalu singkat, iaitu tiada banyak ketegangan ataupun cabaran yang perlu dihadapi oleh Amsha sebelum berubah. Jadi untuk teguran yang kedua ini sama saja seperti yang pertama, kerana cabaran yang dihadapi oleh Amsha dalam cerita ini terlalu singkat, iaitu di mana setelah dirinya ditegur oleh karakter-karakter tertentu, dia terus berubah menjadi baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan dunia nyata, tidak semua orang yang dapat berubah sikap dirinya setelah dirinya ditegur. Jadi yang terakhir ialah saya berpendapat bahawa watak sampingan dalam cerita ini kurang diberi fokus. Contohnya, watak Sarah dan juga Ali tidak menonjol dari segi perwatakan ataupun tindakan mereka. Jadi sebabkan itulah saya berpendapat bahawa mereka patut diberikan penekanan dalam cerita ini. Jadi dalam cerita ini, mereka hanya mengikut tanpa memainkan peranan yang bermakna. Jadi saya berpendapat yang karakter-karakter sampingan seperti ini walaupun hanya membantu untuk menyedapkan lagi cerita dalam buku ini, dia patutnya diberikan penekanan ataupun diberikan babak-babak yang bermakna supaya dapat menarikkan lagi jalan cerita dalam karya sastra ini. Jadi untuk karya yang ketiga iaitu kritikan saranan. Jadi dalam kritikan saranan ini saya akan memberikan cadangan yang patut dilakukan supaya karya ini lebih berkesan dari segi isi dan juga penyampaiannya. Jadi yang pertama ialah penulis sepatutnya menambahkan lagi unsur suspense ataupun pengembaraan dalam penyampaian cerita ini. Contohnya,
laluan ke dunia coklat tersebut boleh mengandungi halangan ataupun teka-teki supaya jalan cerita tersebut akan menjadi lebih banyak konflik dan juga lebih menarik untuk dibaca oleh pembaca. Dan yang kedua ialah penulis sepatutnya mengembangkan lagi aspek visual yang ada dalam buku ini. Contohnya, penulis boleh menggunakan elemen panca indera mereka iaitu bau, rasa dan juga suasana untuk menghidupkan lagi suasana dalam buku ini dan dalam masa yang sama dapat membantu pembaca membayangkan dunia fantasi itu. Jadi, dalam konteks ini, kanak-kanak iaitu pembaca iaitu pembaca target utama untuk buku ini dapat memahami lagi tentang apa yang hendak disampaikan dalam buku ini dan dalam masa yang sama mereka juga dapat membayangkan tentang situasi yang berlaku dalam cerita ini. Jadi contohnya gambaran seperti sungai coklat mengalir, bau manis memenuhi udara akan menjadikan cerita tersebut lebih mudah untuk difahami oleh pembaca-pembaca. Untuk kritikan pendekatan pula, saya akan menyentuh ataupun menerangkan tentang teknik yang digunakan dalam penyampaian cerita ataupun nilai bagi cerita legenda dunia coklat ini. Jadi yang pertama, saya percaya yang pendekatan moral yang diterapkan dalam buku ini dapat disampaikan secara langsung kepada pembaca, iaitu di mana pengajaran yang disampaikan dalam buku ini secara tidak langsung melalui tindakan dan akibat watak tersebut. Jadi, contohnya dalam cerita ini, jika seseorang itu bersikap tamak, maka dia akan melihat akibatnya setelah dia melakukan melakukan tindakan tersebut. Iaitu contohnya, Amsyar bersikap tamak dan jika dia terus bersikap tamak, dia tidak dapat keluar daripada dunia coklat tersebut. Jadi, sebabkan target utama untuk cerita ini ialah kanak-kanak, jadi penerapan moral daripada segi tersebut dapat mudah difahami oleh peringkat-peringkat umur sedemikian. Jadi yang kedua, saya percaya yang unsur fantasi yang digunakan dalam buku ini amat berkesan untuk pembaca-pembaca muda. Jadi contohnya dunia imajinatif yang berasaskan coklat dalam legenda dunia coklat ini dapat menjadi latar untuk menyampaikan mesej dalam kehidupan sebenar. Jadi disebabkan kanak-kanak lebih meminati tentang perkara yang perlu dibayangkan, iaitu contohnya perkara yang berkaitan dengan dunia fantasi dan imajinatif ini. Sebabkan itulah penerapan tentang kehidupan sebenar seperti seorang yang bersikap tamak, tidak menghormati orang tua yang diterapkan dalam buku ini akan lebih mudah difahami oleh kanak-kanak di peringkat umur tersebut. Jadi yang seterusnya, saya percaya penceritaan dalam buku ini mudah untuk diikuti oleh kanak-kanak. Sebabkan saya percaya buku cerita ini sesuai untuk pembaca muda kerana jalan ceritanya mengalir secara kronologi, iaitu adanya permulaan, konflik, perubahan dan juga penyelesaian. Jadi buku Legenda Dunia Coklat ini tidak seperti buku yang ada dijual di luar sana, iaitu di mana terdapat juga setengah buku yang tidak mempunyai penyelesaian ataupun perakhiran yang jelas. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kritikan penganalisisan, iaitu saya akan menyentuh tentang analisis yang saya dapat peroleh melalui struktur, simbol dan juga mesej yang tersirat maupun tersurat dalam karya sastra ini. Itu yang pertama berkaitan dengan watak utama, iaitu watak Amsyar. Jadi pada pendapat saya, watak Amsyar ini merupakan simbol bagi sifat negatif manusia, iaitu contohnya tamak, sombong dan pentingkan diri sendiri. Jadi contohnya dalam cerita Legenda Dunia Coklat ini, kita dapat lihat yang watak Amsyar merupakan seorang yang tamak dan enggan untuk berkongsi coklat yang dia peroleh dengan rakan-rakannya. Jadi tapi setelah dia menerima teguran, akhirnya dia pun berubah menjadi seorang yang baik melalui kesedaran yang dia peroleh. Jadi yang kedua, saya akan menyentuh berkaitan dengan karakter sampingan, iaitu karakter nenek tua.
Jadi karakter nenek tua tersebut merupakan simbol bagi kebijaksanaan ataupun suara hati dan penjaga bagi nilai moral. Jadi karakter nenek tua ini membawa maksud yang tersirat, iaitu di mana seorang perlulah menerapkan nilai moral, iaitu tidak bersikap tamak dalam kehidupannya. Jadi contohnya berkaitan dengan cerita ini, jika Amsyar terus bersikap tamak, dia tidak dapat keluar daripada dunia coklat tersebut. Jadi oleh itu, jika pembaca tersebut telah membaca buku ini, dia semestinya tidak akan bersikap tamak dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya berkaitan dengan dunia coklat. Jadi pada pendapat saya, dunia coklat tersebut merupakan simbol bagi kenikmatan yang menguji nilai dan juga akhlak seseorang. Yang terakhir sekali berkaitan dengan konflik. Jadi pada pendapat saya, dalam cerita ini terdapatnya konflik luaran, iaitu di antara Amsyar dan juga rakan-rakannya. Malahan terdapat juga konflik dalaman, iaitu apabila Amsyar mula untuk menyesal dan berubah setelah dia tahu tentang perkara yang dia lakukan merupakan perkara yang tidak baik, iaitu bersikap tamak dan enggan berkongsi coklat dengan rakan-rakannya. Jadi untuk kritikan penilaian pula, saya akan menyentuh tentang pendapat saya tentang keseluruhan dari segi aspek kesan, keindahan dan juga sumbangan yang karya sastra ini dapat berikan kepada pembaca. Jadi yang pertama, pada pendapat saya, cerita ini amatlah sesuai sebagai bahan bacaan kepada kanak-kanak. Kenapa? Kerana bahasa yang digunakan dalam buku ini amatlah mudah untuk dipahami, mesej yang disampaikan juga jelas dan juga unsur pengajaran juga ada diterapkan dalam buku ini. Sebabkan itulah buku ini dapat mendidik kanak-kanak berkaitan dengan nilai-nilai murni yang patut diterapkan dalam kehidupan seharian mereka. Yang kedua, saya berpendapat bahawa buku ini dapat berpotensi untuk dikembangkan, iaitu di mana cerita daripada buku Legenda Dunia Coklat ini dapat dijadikan sebagai buku bergambar, drama pendek di sekolah ataupun bahan bantu mengajar di bilik darjah. Yang ketiga pula, saya berpendapat yang buku ini amatlah memberi sumbangan kepada pendidikan, iaitu di mana ia membantu membentuk sikap dan juga moral positif dalam kalangan murid melalui pembacaan yang santai tetapi bermakna. Nampaknya video untuk penerangan berkaitan dengan pentadsiran berterusan pada kali ini telah sampai ke penghujungnya. Jadi sebagai kesimpulan, saya percaya yang hasil karya sastra yang dilakukan oleh rakan saya iaitu Nur Huzairah merupakan salah satu karya sastra yang patut diberikan perhatian dan sewajarnya diberikan kepada kanak-kanak supaya dapat dibaca dan dapat menerapkan nilai-nilai murni yang ada dalam buku ini. Tapi dalam masa yang sama juga, walaupun buku ini bagi saya telah sempurna, tapi terdapat juga penambahbaikan yang patut dilakukan supaya dapat meningkatkan lagi keberkesanan dalam penyampaian nilai-nilai murni supaya kanak-kanak dapat meningkatkan lagi minat mereka berkaitan dengan pembacaan buku cerita ini. Jadi saya harap video penerangan bagi pentadsiran berterusan pada kali ini dapat memberi manfaat kepada semua. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.